Ini kita bagi kawan kita try LPDR ya. Tadi dia beritahu dia pun susah lah untuk kedalaman inilah. Jadi saya cakap dia kena biasa kan. Sebab hose yang sama saya gunakan, saya boleh sampai habis. Tapi dia kata susah sebab dia memang perokok lah ni. Tapi saya nampak bila dia dah guna-guna tu semakin okey lah. Tak boleh? Tapi dia tak boleh. Tapi nanti saya tunjukkan berapa lama saya boleh menyelam dengan menggunakan LPDR ni pada satu kedalaman yang sampai habis tu lah. Dia kurang 1.5 meter. Tapi dia ni pun kira dalam jugalah. Cuma dia dia kurang boleh tarik nafas. So saya check memang dia mungkin merokok punya pasal lah. Dia punya paru-paru dengan orang berbeza lah. Macam ada setengah memang dia cakap dia tak boleh bernafas lama dalam air kan. Sekarang ni Azam tengah cuba lah. Tengah cuba pakai, dia cuba biasakan. Lagi satu, kalau boleh cantik ada pemberat. Ada pemberat kat badan memudahkan kita untuk tenggelam lah. Body weight lah. Sekarang dia tengah cuba lah. Kita bagi dia cuba dulu. Tengok macam mana. Nanti saya cuba menyelam, saya shoot dari sini. Saya punya action kamera. Tapi dalam juga dia ni. Tapi tak nampak macam dia boleh tarik nafas bawah tu. Boleh. Nampak okey. Tapi tak susah lah. Tapi nampak okey. Okey jugalah. Apa, kita tengok dulu. Nanti saya cuba. Nanti anda tengok saya punya selaman tu sampai habis hose lah. Ini bagi dia cuba dulu. Tapi dia dalam lah. Not bad lah. Pada saya tak ada masalah lah. Okey, nampak dia baik lah. Dalam jugalah. Ini pun hose dah kira habis lah ni. Tapi dia boleh stay dalam tu lama, kira okey. Good. Nanti saya tunjuk saya punya pula. Okey, saya dah pakai dah LPDR yang kawan pakai tadi, pinjam. Saya test. Saya cuba kat sana. So saya tak merokok lah. Jadi mungkin result dia berbeza. Tapi untuk kedalaman ni saya memang tak ada masalah menyelam lah. Hose yang sama, panjang 1.5 meter. Cuma tengok anggaran berapa lama saya dalam air lah. Tapi Azam tadi dia tak boleh. Dia kata satu kaki, dua kaki pun dah ada rasa susah nak tarik nafas. Tapi saya boleh stay lama. Tadi saya dah tunjuk kat dia. So sekarang saya nak dia shoot video. Tapi kamera tak ada lah. Shoot dari sini je lah. Okay, sekarang nak test. Kalau setengah orang cakap dia tak boleh dalam kan. Saya nak tunjuk yang untuk saya kedalaman tu tak ada masalah. Maknanya mungkin paru-paru saya orang tak sama lah. Jadi tu kalau nak menyelam tu ada pemberat. Mudahkan kita untuk tenggelam. Jadi saya tunjuk. Tapi kita tak boleh pergi ke air sebab tak bawa yang waterproof. Jadi saya tunjuk anggaran berapa lama saya dalam air. Baik, anda lihat ni, kedalaman ini adalah lebih kurang dalam 1.1 1.2 meter, 1.0 meter. Mana hose tu tak habis lah. Tapi untuk saya pada kedalaman ni, saya berasa boleh bernafas dengan cantik lah. Walaupun keadaan ni sekarang saya dekat lantai tu menerap lah ya. Ada yang tempat yang dalam, ada tempat tak dalam. Tapi overall ini kedalaman dia antara 1 meter hingga 1.2 meter lah. Ini kedalaman dia. Hose pun tak habis. Nanti kita test yang tempat dalam sikit ke atas. Dekat atas ada satu tempat yang dalam sikit. Nanti kita cuba kat sana. Tapi untuk ini saya boleh bernafas. Kalau anda perasan yang saya punya nafas, ketul-ketul nafas tu, udara tu lebih besar. Kalau Azam tadi sikit-sikit sebab dia kata dia tak dapat nak tarik nafas. Tapi saya alhamdulillah pada kedalaman ni tak ada masalah untuk saya tarik nafas. Sangat senang lah untuk saya. Mungkinlah sebab saya tak merokok. Itu mungkin beri kesan pada paru-paru kita tu nak sedut pada kedalaman yang macam ni lah. Kalau yang saya dapat lihat, yang mana yang merokok tu dia agak susah sikit nak bernafas dalam air pada kedalaman lah, kedalaman tertentu. Sebab saya dengan dia guna LPDR yang sama. LPDR sama, cuma kita tukar orang saja. Yang ni tempat ni tak dalam, yang tadi lebih dalam lah.
So ini saya nak tunjukkan saya bergerak lah di dalam air, berenang sana, berenang sini. Tapi anda memang kena cuba biasakan lah benda ni, kena cuba biasakan, sebab cara kita bernafas pun, cara kita tarik nafas, cara kita sembur nafas, dia sedikit berbeza macam kita, tak sama macam kita dekat atas lah. Dia ada dia punya timing lah kan. Tapi so far saya boleh bernafas dengan baik lah. Pada kedalaman ini sangat okey. Nanti kalau dekat atas tu kita cuba. Kalau tak atas tu, kalau tak salah saya, kedalaman dia dalam 1.5 1.6 meter. Nanti kita test. Lepas ni kita test bahagian atas lah. Okey, yang ini saya nak shoot pada kedalaman yang hapus saya. So kita tengok saya boleh bernafas anggaran berapa lama. Tapi arus ini agak kuat sikit. So kita nak tengok dekat sini berapa lama saya boleh bernafas. Boleh habis tak arus ni. Kita try Okey, yang ini kita nak cuba tempat ini. Okay, tempat ini kedalaman dia lebih kurang 1.6. Masa saya terjun tu, itu pun dah hapus kepala saya ya. Untuk kedalaman tempat ini paling maksima adalah 1.6 meter. 1.5 1.6 meter lah. So untuk hose ni, kalau anda perasan, hose tu dah hampir maksimum dah. Dah tinggal pelampung saja yang ada dekat atas. Untuk saya pada kedalaman 1.6 meter ni, saya boleh bernafas walaupun tidaklah selesa sangat. Tapi saya masih boleh sedut nafas, sedikit-sedikit dah hembus. Dan ini membantu saya lah berada dalam air tu lama. Tapi mungkin ada orang lagi dalam dari saya. Kalau kata paru-paru lebih sihat, lebih kuat, mungkin dia boleh sampai 1.8 meter atau 2 meter. Tapi untuk saya 1.6 dah maksimum dah lah. Itu maksimum yang saya boleh buat untuk kedalaman inilah. Kemudian kalau anda boleh stay lama untuk keadaan ni, 1.6 meter pada saya pun dah cukup, sangat-sangat bagus dah ya. Tapi kalau anda yang mungkin baru pakai LPDR ni, kedalaman anda tidak berapa dalam, mungkin anda kena praktis lagi lah. Pada saya hose LPDR ni tak ada masalah. Cuma mungkin kekuatan paru-paru setiap orang tu tak sama. Jadi melalui latihan, biasakan bernafas menggunakan LPDR ni, insyaAllah kita boleh improve kedalaman. Okey geng, jadi ada setengah orang cakap dia tak boleh dalam sangat kan. Jadi saya dah bagi tadi kawan test, dia memang perokok lah. Dia memang boleh satu kaki, dua kaki. Betul bawah tu dia tak boleh bernafas. Tapi hose yang sama, LPDR yang sama, saya boleh sampai habis. Jadi bermakna mungkin anda yang mana yang susah untuk pakai LPDR ni, boleh cuba training. Tapi kalau saya pada hampus ini pun dah agak semakin susah untuk bernafas, tapi masih boleh ya, masih boleh. Tapi saya rasa anda yang ada dekat luar sana, insyaAllah LPDR anda tak ada masalah. Mungkin anda boleh praktis bernafas dengan menggunakan hose ya. InsyaAllah boleh. Saya rasa tak ada masalah lah. Cuma individu tu mungkin berbeza-beza. Mungkin ada orang yang boleh lagi dalam dari saya. Tapi untuk saya 1.5 lebih kurang 1.6 lah. Itu maksimum lah ini. Panjang ni 1.5 1.6 maksimum lah. Tadi saya tengok jam saya dekat dalam tu, maksimum dia ya, kita tengok ni ya, 1.6 meter. 1.6 meter tadi situ. Kedalaman yang paling dalam lah. Tapi saya masih boleh bernafas lah. So macam tu lah. Individu setiap orang tak sama. Tapi anda boleh praktis kuatkan paru-paru, insyaAllah boleh dapat lebih dalam.